Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama Cikgu Fatin. Okay, so hari ni Cikgu nak terangkan satu tajuk 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dengan persekitaran. Okay, jenis interaksi antara organisma. Okay, untuk jenis interaksi, kita ada 3 jenis. Pertama, mangsa-pemangsa, persaingan dengan simbiosis. Untuk simbiosis, kita ada 3 lagi cabang. Parasitism, commensalism dengan mutualism. Okay. So, kita tengok. Jenis yang pertama ialah persaingan. So, persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Macam cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Okay, kita tengok gambar rajah. Gambar rajah ni tentang kuda belang. Kuda belang buat apa? Dia bergaduh. Bergaduh sebab apa? Nak dapatkan pasangan. Kenapa nak dapatkan pasangan? Untuk membijak. Okay. Jenis interaksi kedua, mangsa-pemangsa. Okay, apa itu mangsa-pemangsa? Okay, mangsa ni satu organisma yang kena makan dengan pemangsa. Pemangsa pula organisma yang makan organisma yang lain. Contoh, pemangsa, kita tengok harimau bintang. Dia punya mangsa. Mangsa dia ialah antelope. Okay, kita beritahu pemangsa ni, dia organisma yang lagi kuat daripada mangsa. Okay. So, yang kedua gambar rajah, beruang, pemangsa. Mangsa dia ikan salmon. Ingat ya, pemangsa dia lagi kuat daripada mangsa. Okay, seterusnya, simbiosis. Yang cikgu cakap tadi, simbiosis dia ada 3 lagi cabang. Kita ada mutualism, kita ada commensalism, kita ada parasitism. Okay. Pertama, mutualism. Okay, mutualism ni interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua jenis organisma. Mutualism, mutu. Okay, dua-dua dapat manfaat. Yang pertama, contoh cikgu bagi burung tiung dengan kerbau. Okay, burung tiung ni dia makan makanan daripada kerbau. Kerbau ada apa? Kerbau ada kutu. So, burung tiung ni makan kutu daripada kerbau. Kerbau bebas daripada kutu. Kerbau dapat manfaat. Burung tiung pun dapat manfaat. Okay. Kalau tengok kat sini apa? Siapa pernah tengok cerita Sang Kancil? Kalau dia tengok, mesti dia tahu. Kenapa ada burung, kenapa ada buaya. Kenapa burung ni dekat buaya ni? Kenapa buaya ni tak makan burung ni? Sebab burung ni dia dapat makanan daripada sisa-sisa makanan buaya ni. So, buaya ni bila burung ni makan sisa dia, dia tak sakit gigi. Dua-dua dapat manfaat. Okay, seterusnya, commensalism. Okay, commensalism ni pula, satu organisma dia untung. Satu lagi organisma dia tak untung, dia tak rugi. Okay, contoh, ikan remora. Mana ikan remora? Sini ikan remora. Ni ikan jerung. Ikan remora ni dia dapat makanan daripada serpihan makanan daripada jerung. Okay. So, ikan remora ni kenyang lah dapat makanan daripada jerung. Tapi jerung ni dapat apa-apa tak? Tak dapat apa-apa. Dia tak rugi, dia tak untung. Ikan remora ada ke tak ada ke, hidup dia berjalan macam biasa. Okay. Itu maksud commensalism. Dua organisma, satu manfaat, satu tak ada manfaat, tak ada rugi. Okay. So, parasitism. Okay, parasitism ni pula interaksi yang menguntungkan satu organisma, lagi satu mudarat. Okay, contoh, cacing pita. Okay, cacing pita dia hidup dalam perut manusia. So, bila dia hidup dalam perut manusia, dia menyerap semua nutrien yang manusia ni makan. So, cacing pita ni untung. Tapi manusia rugi sebab nutrien yang dia makan tu, dia tak dapat kat badan. Dia dapat dekat cacing pita. Itu maksud parasitism. Okay. So, untuk tajuk ni, murid-murid kena ingat. Okay, sebab kita akan guna jenis interaksi ni untuk kita faham tajuk yang akan datang, iaitu kawalan biologi. Okay.
Sekian itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.